إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه والتمة وصلاة الخائمة آتي سيدنا محمد وسيلة والشرف إنك Sidang yang dirahmati Allah sekalian, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud apabila kata sedang berkhutbah, janganlah kita buat kerja yang lara yang menghilangkan segala sunat-sunat Jumaat. Demikian itu marilah kita sama-sama dengar setelah insya-Allah. Alhamdulillahilladzi ja'ala az-zakata ahada arkanil Islam وقرنها بالصلاة في كتابه وهذر ما نعيها من أليم عقابه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالهدى ودين الحق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه المسارعين إلى الخيرات فيا عباد الله اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتوكلوا عليه حق توكله إن كنتم مؤمنين. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita memperkasakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat keberkataan dan keredaannya di dunia maupun di akhirat kelak. Ibadat zakat adalah satu arahan dari langit atau agenda samawi yang
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya sebagai simbol ketaatan kepada Rabbul Jalil. Ibadah ini bukan semata-mata pindahan harta dari tangan orang kaya kepada tangan yang memerlukan, malah ia juga berfungsi sebagai pencuci jiwa dan rohani kita, serta mampu menjadi pemangkin masyarakat yang harmoni dan penggerak ekonomi yang berkat. Selain itu, para ulama juga bersepakat bahawa zakat adalah ibadat yang tertakluk kepada pengurusan ulil amri ataupun pemerintah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Maksudnya, ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kalimah khuz, yakni ambillah, di dalam ayat ini menjadi dalil bahawa urusan zakat hendaklah diuruskan secara berstruktur oleh ulil amri atau pemerintah, seperti mana yang telah diamalkan di zaman Rasulullah SAW. Para sahabat dan pentadbiran khalifah terdahulu agar pengurusannya lebih tertib dan teratur, kutipannya tersusun dan agihannya sampai kepada yang berhak. Di negeri Kedah, kuasa ini telah dipertanggungjawabkan kepada Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK yang bernaung secara terus di bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Negeri Kedah Darul Aman sebagai Sultan Pemerintah yang memayungi urusan agama negeri. Oleh itu, ketaatan kepada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf adalah tuntutan syarak yang perlu dipatuhi oleh semua peringkat masyarakat. Apabila rakyat memahami prinsip ini, maka kutipan dan pengagihannya pasti akan dapat diurus dengan lebih meluas, telus dan sampai kepada golongan yang berhak dengan lebih berkesan. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dalam konteks ekonomi pula, tujuan utama zakat disyariatkan adalah sebagai satu sistem ekonomi yang kuat bagi masyarakat yang lemah dan tertindas. Apabila yang kaya merasa peduli, maka yang miskin pasti akan merasa disayangi dan diberikan perhatian. Lalulah zahirlah satu ikatan persaudaraan sejati yang berdasarkan iman. Rasulullah SAW bersabda, Masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim masalul jasad idza ishtaka minhu 'udhun tada'a sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Maksudnya, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi dan menyayangi adalah seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh anggota tubuh akan turut menderita dengan mengalami demam dan tidak dapat tidur. Hadis riwayat Muslim. Ekonomi yang baik dan sihat bergantung pada aliran keuangan yang sentiasa beredar dalam kalangan komuniti dan tidak terhenti. Justru sistem ekonomi Islam telah menetapkan bahawa harta yang dimiliki oleh orang kaya tidak boleh disimpan secara beku di dalam akaun. Bahkan ia mestilah diedarkan kembali kepada golongan yang memerlukan apabila cukup tempoh, yakni haul, dan had jumlahnya, yakni nisab, sekaligus mencegah kekayaan daripada berpusat kepada segelintir individu saja.
Masyarakat yang ekonominya beredar secara seimbang akan menjadi masyarakat yang aman dan sejahtera dalam jangka masa yang panjang. Pada hadirin yang dihormati Allah SWT, lihatlah betapa indahnya Islam menggambarkan sebuah kehidupan yang berasaskan kepada sifat bantu-membantu dan bertimbang rasa antara yang kaya dan yang miskin. Di saat air mata si miskin bertukar menjadi senyuman dan kesusahan anak-anak bertukar menjadi kejayaan, maka ketika itu kehidupan si kaya juga pasti akan dilimpahi ketenangan dan keberkatan serta kerahmatan. Memberi tidak akan sesekali memiskinkan kita. Bahkan Allah SWT akan mengurniakan lagi kekayaan kepada sesiapa yang suka menginfakkan hartanya, di samping dapat meruntuhkan tembok kebakhilan serta belenggu jiwa kepada nikmat duniawi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Maksudnya tidak akan sesekali berkurang harta kerana zakat ataupun sedekah. Untuk makluman sidang hadirin sekalian, pada tahun ini sehingga 1 Disember 2025, Lembaga Zakat Negeri Kedah telah berjaya mengagihkan sebanyak RM299 juta yang telah memberi manfaat kepada 22,000 golongan asnaf di seluruh negeri Kedah. Daripada jumlah tersebut, seramai 18,571 keluarga fakir dan miskin telah menerima agihan kewangan tunai secara bulanan ke akaun masing-masing di antara RM400 hingga RM1,500 sebulan, bagi memastikan kehidupan mereka dapat diteruskan dengan sempurna. Manakala sebanyak 432 buah rumah yang dhaif telah berjaya dibina baru dan dibaik pulih oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah pada tahun ini dengan jumlah agihan sebanyak 12,12 juta ringgit. Selain itu, bagi sektor pendidikan pula, Lembaga Zakat Negeri Kedah juga telah mewujudkan skim agihan tajaan penuh kepada seramai 2,639 orang anak-anak dari keluarga fakir dan miskin untuk menyambung pengajian peringkat menengah di 36 buah sekolah agama rakyat SAR dan sekolah agama bantuan kerajaan SABK yang menjadi panel sekolah Lembaga Zakat Negeri Kedah. Sektor pembinaan legasi masa depan melalui pendidikan ini sentiasa menjadi fokus utama Lembaga Zakat Negeri Kedah dalam pengagihan zakat setiap tahun, kerana ia telah terbukti dapat mengubah nasib keluarga, malah nasib sesuatu bangsa. Ini dapat dilihat melalui usaha berterusan yang dilaksanakan Lembaga Zakat Negeri Kedah kepada komuniti orang asli di daerah Baling bermula dari tahun 2019 lagi, di mana kajian telah merekodkan dalam tempoh 68 tahun sejarah kemerdekaan negara tidak pernah ada seorang pun yang berjaya lulus ke peringkat pengajian tinggi. Akhirnya, setelah 5 tahun pelbagai intervensi dilaksanakan, 3 orang anak orang asli ini buat pertama kalinya telah berjaya lulus peperiksaan SPM pada tahun 2024 dan telah diterima masuk ke universiti pada tahun ini. Ini adalah generasi sulung yang telah diasuh menggunakan dana zakat, dan masih ada lagi adik-adik mereka yang sedang belajar di peringkat menengah dengan usaha yang sama. Bayangkan 10 tahun akan datang, sudah ada 30 orang dari kalangan anak-anak ini yang berjaya menamatkan pengajian tinggi. Sudah pasti nasib dan masa depan bangsa tersebut secara tidak langsung akan berubah dan menjadi lebih baik. Semua kebaikan yang kita lihat ini adalah hasil daripada zakat yang kita telah tunaikan melalui Zakat Negeri Kedah.
Setiap sen yang diberikan, sekalipun kecil, pasti mampu membawa perubahan yang besar, membantu mereka yang memerlukan, dan mengubah kehidupan saudara kita kepada yang lebih baik. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, selain ibadat zakat yang wajib kita laksanakan, Islam juga telah mensyariatkan ibadah sunat sedekah sebagai pelengkap yang luas dan fleksibel kepada asas struktur ekonomi umat Islam. Sebagai perumpamaan mudah, zakat diibaratkan sebagai sebuah empangan besar yang akan diuruskan secara sistematik bagi memberikan manfaat berterusan dan mendorong kitaran ekonomi yang menyuburkan seluruh kehidupan masyarakat. Manakala sedekah pula umpama sungai-sungai kecil yang akan mengalirkan air dari empangan tersebut dalam bentuk yang kecil, seterusnya mengairi bendang dan tanaman air dari sungai ini, sekiranya dialirkan secara konsisten, pasti akan membuahkan hasil. Oleh yang demikian, dengan perkenan Kepala Duli yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah, Lembaga Zakat Negeri Kedah telah melancarkan inisiatif kempen Sedekah Sehari RM1 kepada orang ramai. Kempen ini membolehkan orang ramai menderma secara mudah melalui potongan automatik dari akaun bank masing-masing secara direct debit atau secara one off atau sekaligus. Hasil sedekah ini akan digunakan sepenuhnya bagi tujuan menampung keperluan yang tinggi terhadap pendidikan anak-anak, kesihatan dan pembangunan ummah di negeri Kedah. Inilah sinergi yang Islam sediakan kepada kita melalui zakat dan sedekah bagi memperkasa ekonomi dan kehidupan umat Islam supaya lebih sempurna. Oleh itu, khatib ingin menyeru agar kita segera menunaikan zakat harta yang wajib ke atas kita setelah ia mencapai nisab dan haulnya. Janganlah kita bertangguh dalam melaksanakan kewajipan ini sehingga dianggap berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, karena sebahagian kecil dalam harta kita itu bukanlah milik kita, bahkan ia adalah hak kepada mereka yang berhak. Pastikan juga taksiran zakat yang dibuat adalah tepat supaya ibadat ini diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Maksudnya, bandingan derma orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas, ini rahmat kurnianya bagi meliputi ilmu pengetahuannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي جعل حبه أشرف المكاسب وأعظم المواهب. أحمده سبحانه وأشكره على نعمة المطاعم والمشارب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن النقائص والمعايب،
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي سبيل النجاة والفلاح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان بدليشة وولي عهده دوليا تأمات موليا تنكو شرف الدين بدليشة ابن السلطان صلاح الدين وجميع الأسرة المالكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد، واجعل التقوى لهم خير ذات، إنك رؤوف رحيم جواد، يا لطيفا بالعباد، يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. luruskan saf, rapat-rapatkan saf, samakan tumit di gerisan belakang. وقل أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أصلي لله تعالى، أصلي فرض الجمعة ركعتين الإمام لله تعالى. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده ربنا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي غزة وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا مبينا. اللهم افتح لهم بخير واجعل عواقب أمورهم إلى خير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة الفردوس، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما. تقبل الله منكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك.